Bismillahirrahmanirrahim. Atas perkenan Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridwan Sultan Nazrin Ma'izzuddin Shah Ibni Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah, dan selaras dengan pandangan dan pertimbangan mesyuarat dan tanggapan fatwa Negeri Perak secara ijma', kadar zakat fitrah Negeri Perak bagi tahun 1447 Hijrah atau bersamaan 2026 Masihi adalah seperti berikut. Kadar wajib RM10 bagi setiap individu yang menggunakan beras super special tempatan dan super import. Walau bagaimanapun, kadar pilihan atau galakan RM16 adalah bagi pengguna beras perang, beras wangi, herba poni dan beras rebusan. Manakala kadar pilihan RM25 adalah bagi pengguna beras basmati, beras pulut, beras Jepun dan beras merah. Kadar galakan dan pilihan ini dianjurkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 184. Aman tatawwa khairan fa huwa khairul lah. Bermaksud, maka siapa yang dengan sukarela memberikan lebih baik daripada apa yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan bagi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.